Bayangkan 5 tahun daripada sekarang, hutang rumah Tuan Puan berkurang sebanyak RM175,000 ataupun tabung persaraan Tuan Puan dah cukup RM175,000 tanpa Tuan Puan perlu pening kepala dengan pelaburan yang berisiko. Inilah kuasa emas Tuan Puan. Sebenarnya kalau Tuan Puan ada Gorba 250 gram dalam masa 5 tahun, nilainya boleh jadi sekitar RM175,000. Sesuai sangat bagi Tuan Puan yang nak lansaikan hutang rumah ataupun nak kukuhkan simpanan persaraan bila dah bersara nanti. Jadi macam mana caranya kalau Tuan Puan nak dapatkan Gorba 250 gram ni? Kaedah yang pertama, kalau Tuan Puan dah ada simpanan ataupun wang tunai untuk belian terus, Tuan Puan sebenarnya boleh terus membuat belian Gorba dengan harga dia sekitar RM135,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% untuk setahun, maka nilai simpanan Tuan Puan akan meningkat sehingga RM175,000 dalam jangka masa 5 tahun sahaja. Kaedah yang kedua, Tuan Puan boleh menabung emas di Eco Emas Gap. Dekat dalam Eco Emas Gap ni, Tuan Puan boleh menabung sebanyak RM2,400 sebulan. Maka dah cukup 5 tahun, simpanan dalam akaun Gap Tuan Puan akan mencecah 250 gram emas. Dan Tuan Puan dah boleh pilih lah untuk keluarkan emas ini ataupun Tuan Puan nak pegang sendiri. Jadi bagi Tuan Puan yang pada hari ini nak menabung emas dengan Public Gold, nak saya bantu miliki 250 gram emas yang pertama. Macam dekat tangan saya ni, boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get Tuan Puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.